beza emas Pak Bigul dengan jenama lain? Sebelum tuan-puan buat keputusan untuk membeli emas pelaburan 999, anda perlu faham emas adalah simpanan dalam bentuk aset. Bermakna untuk anda gunakan emas ini di kemudian hari, anda perlu jual emas anda untuk dapatkan wang. Pelaburan yang terbaik adalah bila kita beli dengan harga murah, jual dengan harga mahal. Kebanyakan emas yang dijual di Malaysia harganya tidak jauh berbeza. Tetapi tuan-puan perlu pastikan jenama emas yang tuan-puan pilih boleh membeli balik emas dengan harga yang tinggi. Sebelum beli emas daripada sesebuah syarikat, anda perlu tanya 5 soalan ini. Yang pertama, adakah harga emas yang anda beli rendah? Kedua, berapa spread value belian emas anda? Ketiga, adakah emas syarikat tersebut selalu out of stock? Keempat, adakah syarikat tersebut mempunyai banyak cawangan di seluruh Malaysia? Kelima, adakah syarikat itu boleh membeli balik emas anda tanpa syarat? Kesimpulannya, pastikan syarikat emas yang anda pilih memenuhi kesemua kriteria tersebut. Bukan hanya satu ataupun dua syarat sahaja. Kerana anda mungkin menang semasa membeli tetapi kalah semasa menjual kerana emas terpaksa dijual dengan harga yang lebih murah. Syarikat Pak Bigul menjanjikan spread value 6 ke 9% untuk kesemua emas keluaran Pak Bigul. Boleh rujuk di aplikasi atau website Pak Bigul untuk harga terkini. Dan Pak Bigul juga membeli semua jenis emas walaupun daripada jenama lain asalkan emas adalah tulen. Sifat emas sebenarnya menguntungkan dan sepatutnya tidak merugikan. Yang membezakan untung dan rugi adalah pada ilmu. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.